Bayangkan seorang lelaki kena tangkap lepas buat jenayah pembunuhan yang mengerikan dekat Paris. Polis ada bukti, suspek pun dah buat pengakuan. Secara logiknya kena bicara dekat mahkamah dan jatuh hukum lah kan. Tapi untuk kes seorang mamat ni dah letak kena hukum, dapat hidup bebas. Siap jadi public figure pula. Dia boleh buat duit daripada kisah pembunuhan yang dia sendiri buat. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ni. Yang mana dah lama tak menonton video aku nak maklumkan yang channel podcast aku dah aktif balik. Sekarang ni dah dijenamakan semula sebagai Borak Jam 10. Jadi aku nak jemput korang untuk singgah ke channel Borak Jam 10 di mana sekarang ni kita dah pun tayangkan episod kelima. Jangan lupa untuk subscribe dan follow semua media sosial kita orang. Nanti aku akan letakkan link dekat pin komen. Berbalik pada topik video kita, ini hari aku nak cerita pasal satu kes pembunuhan kanibal yang berlaku dekat Paris. Yang bestnya, pembunuhnya tu dapat tangkap, siap mengaku lagi, tapi dia tak pernah dihukum, siap jadi public figure pula lepas tu. Apa cerita ni? Gila ke apa? Jom dengar cerita aku ni. Issei Sagawa dilahirkan pada 26 April 1949 dekat Kobe, Jepun. Mamat ni dilahirkan dalam keluarga orang kaya sebab bapa dia presiden syarikat Kurita Water Industries. Atuk dia pula dilaporkan pernah pegang jawatan penting dalam salah satu syarikat surat khabar dekat Jepun. Jadi Mamat ni membesar elok je, dapat pendidikan baik, hidup mewah, senang kata serba-serbi lengkap lah. Bukan typical background story pembunuh yang biasa, ada masalah family broken le, trauma le, apa le. Namun, untuk pengetahuan korang, Sagawa ni dilahirkan tak cukup bulan. Dia lahir dengan badan yang kecil gila, besar sikit je dari tapak tangan bapak dia. Masa kecil tu, dia pernah kena keradangan usus kecil tapi berjaya diselamatkan. Lepas tu, sepanjang dia membesar, badan dia kecil je, tak normal untuk budak yang sebaya dengan dia. Jadi dia selalu rasa yang dia tu lemah, rendah diri, tak menarik dan terasing daripada dunia normal. Dalam masa yang sama, dia ni obses tau dengan wanita-wanita barat. Bagi dia, perempuan Mak Saleh ni perfect ada semua benda yang dia tak ada. Berdasarkan interview dengan Sagawa sendiri, dia mengaku yang dia start ada fantasi pasal cannibalism ni masa dia sekolah rendah, bila dia baca buku cerita Hansel and Gretel, kisah dongeng yang berasal dari Jerman. Aku tak tahulah korang pernah baca ke tak, tapi kalau tak pernah, berhenti kejap, kau pergi Google dulu. Lepas Sagawa baca cerita ni, idea manusia makan manusia ni dah menarik perhatian dia. Dia cakap pernah sekali tu dia ternampak peha kawan kelas dia. Kepala otak dia terus terfikir nak gigit peha kawan dia tu. Dia ni apa hal lah Nat, yang bukan-bukan je tau, dah le kawan dia tu jantan. Yang buatkan idea cannibalism ni makin berkembang bila dia dengan adik dia selalu main dengan pakcik dia, di mana pakcik dia jadi gegasi yang nak makan budak-budak. Alah, bukan dekat Jepun je, dekat Malaysia pun sama juga. Dulu-dulu kan kita selalu main macam tu. Korang ni kecil-kecil dulu aku tak tahulah macam mana kan. Disebabkan semua faktor ni, idea cannibalism tu dah makin menebal dalam kepala otak dia. And to be honest, masa aku sekolah rendah, idea cannibalism ni pun pernah juga muncul dalam kepala otak aku. Puncanya cerita-cerita dongeng yang aku baca, kartun yang aku tengok. Tapi nasib baik, idea tu tak pernah berkembang. Kalau tak tahulah sekarang ni aku jadi apa kan. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita bagi anak kita baca, anak kita tengok. Boleh baca, boleh tengok, tapi kena pantau dan explain balik pengajaran apa yang sepatutnya diorang belajar. Jangan suruh diorang fikir sendiri, memang ke laut otak dia pergi. Bila dah masuk alam remaja, fantasi cannibalism Sagawa ni dah fokus pada wanita Mak Saleh. Dia minat gila dengan seorang pelakon Hollywood yang bernama Grace Kelly. Punyalah minat sampai dia teringin gila nak makan orang tu. Kau bayangkan. Bagi dia, bila dah makan orang tu, dia boleh serap sifat-sifat orang tu. Macam muka yang cantik, kekuatan tenaga dan kesihatan yang bagus. Tak lama lepas tu, dia dah mula develop perasaan seksual dan keinginan untuk memiliki seorang wanita. Biasalah remaja kan, hormon nak berpasangan tu tengah rancak. Kira okey lah dia nak berpasangan dengan wanita. Buatnya dia nak berpasangan dengan lelaki, tak worry hidup kau. Cuma, otak Sagawa ni dah menyimpang gila tau. Di mana bila dia rasa sayang gila dengan perempuan tu, dia nak makan perempuan tu supaya perempuan tu jadi milik dia terus. Masa umur dia 15 tahun, Sagawa pernah cuba nak dapatkan rawatan dari pakar psikiatri. Doktor tu suruh datang klinik jumpa dia. Tapi Sagawa batalkan niat dia tu sebab dia rasa malu gila nak ceritakan fantasi dia tu dekat orang. Jadi Sagawa tak pernah dapat apa-apa rawatan psikiatri. Lepas habis sekolah menengah, Sagawa sambung belajar dalam bidang kemanusiaan dekat University Wako. Dan dia sambung
sambung ke peringkat pengajian sarjana dalam bidang kesusasteraan dekat Universiti Kuanse Gakuin. Sagawa memang perform habis sampai dia dikenali sebagai student yang rajin dan expert pasal Shakespeare dan kesusasteraan Eropah. So secara luaran, dia ni memang nampak normal, pandai, boleh pergi jauh. Tapi dia ni ada dark side yang scary hanjing punya. Sekitar tahun 1972-1973, Sagawa pernah terlibat dengan satu kes serangan seksual terhadap seorang wanita Jerman dekat Tokyo. Dia cakap dia stalk seorang perempuan Jerman ni sampai dekat rumah. Bila perempuan tu dah tidur, dia pun panjat masuk rumah perempuan tu. Kau tahu dia nak buat apa? Korang mesti fikir Sagawa nak perkosa perempuan tu kan? Bukan. Dia kata dia nak ambil sikit daging perempuan tu, tapi dia tak nak bunuh pun perempuan tu. Kau rasa gila tak gila dia ni? Nasib baik perempuan ni terjaga, lawan dia balik dan berjaya tangkap Sagawa sampai polis datang rumah. Bila polis sampai, Sagawa tak cerita pun pasal niat kannibalism dia tu. Jadi Sagawa ni dituduh atas kesalahan cubaan perkosa dan pencerobohan. Walau bagaimanapun, kes tu dikira settle lepas family Sagawa bayar wang papasan dekat perempuan Jerman tu. Pada tahun 1976, Sagawa berjaya tamatkan pengajian dia di peringkat sarjana. Disebabkan family dia ni kaya nak mampus, Sagawa decide nak berhijrah ke Paris untuk sambung belajar. Sagawa ambil bidang General and Comparative Literature dekat Sorbonne Nouvelle University pada tahun 1977. Masa belajar dekat Paris ni, Sagawa duduk dekat sebuah apartmen beralamat nombor 10 Rue Hélanger 75016 Paris 16E, Perancis. Sepanjang dia menetap dekat Perancis, Sagawa mengaku yang dia pernah bawa beberapa orang pekerja seksual balik rumah dengan niat nak bunuh diorang ni. Dia dah aim dah senjata dekat diorang, tapi dia rasa tak sanggup nak tamatkan nyawa orang. Jadi dia asyik batalkan niat dia setiap kali dia nak cuba bunuh orang. Dan ada satu masa ni, dia tengah cuti semester, Sagawa berkenalan dengan seorang tukang daging. Sagawa pun belajar semua benda pasal daging, terutamanya cara nak potong daging daripada tulang. Renée Hartevelt, seorang wanita dari Belanda yang dilahirkan pada tahun 1955. Dia ni classmate Sagawa yang belajar dalam bidang yang sama. Berdasarkan keterangan dari kawan-kawan, Hartevelt ni budak pandai, peramah dan suka tolong orang. Ada sumber menjelaskan yang Hartevelt ni menguasai beberapa bahasa dan salah satunya ialah bahasa Jerman. Nak dijadikan cerita, Sagawa berkenalan dengan Hartevelt pada bulan Mei 1981 melalui aktiviti akademik. Sagawa minta tolong Hartevelt ni ajarkan dia bahasa Jerman. Melalui aktiviti ni, diorang banyak bincang pasal kesusasteraan, seni, puisi dan budaya Eropah. Sagawa pernah cakap yang diorang pernah pergi tengok konsert, galeri seni dan makan malam sama-sama. Hartevelt siap pernah ajak Sagawa ni datang minum teh dekat rumah dia. Lama kelamaan, Sagawa rasa macam dia dah bercinta dengan Hartevelt. Sedangkan dari side Hartevelt, dia anggap Sagawa ni kawan tempat belajar je. Dalam surat yang dihantau ke family Hartevelt dekat Belanda, Renée cakap yang Sagawa ni kawan yang peramah dan pandai. Bila Sagawa ni dah rasa angau, dia pun tulis surat cinta dan buat move yang romantik dekat Hartevelt. Tapi Hartevelt ni tak balas. Sampai satu tahap, Hartevelt ni dah rimas. Dia cakap yang dia anggap Sagawa ni kawan baik je, tak lebih daripada tu pun. Bahasa mudahnya, Sagawa ni dah kena friendzone lah. Mau tak koyak member. Maka, daripada cinta, Sagawa dah mula letakkan Hartevelt sebagai target fantasi cannibal dia. Berdasarkan pengakuan yang dibuat, Sagawa kata dia nak serap segala kecantikan, tenaga dan kekuatan Hartevelt. Sebab Hartevelt ni kira wanita barat yang sempurna lah bagi dia. Tinggi, sihat, cantik. Nak dijadikan cerita, pada 9 Jun 1981, Sagawa jemput Hartevelt makan sukiyaki dekat apartmen dia. Masa Hartevelt tengah leka, Sagawa cuba nak tembak Hartevelt, tapi senjata Sagawa boleh pula rosak. Jadi percubaan tu gagal dan Hartevelt tak sedar pun dengan tindakan Sagawa tu. Pada 11 Jun 1981, Sagawa jemput Hartevelt datang ke apartmen dia lagi sekali. Sagawa cakap dia nak rakam Hartevelt baca satu puisi bahasa Jerman untuk siapkan satu assignment dia. Disebabkan dah anggap Sagawa ni kawan baik, Hartevelt pun datang lah. Cuma silapnya dekat sini, Hartevelt ni boleh pula datang seorang. Member dah lah pernah confess. Kau dah reject pula. Tak rasa awkward ke? Kalau aku dalam keadaan tu, memang tak lah aku datang seorang. Mesti bawa member punya. Renée. Masa permulaan tu, diorang ni banyak borak pasal life and future plans. Berdasarkan pengakuan Sagawa, masa dia buat air minum, dia ada masukkan whisky sikit dalam air Hartevelt. Dan Sagawa luahkan perasaan dia dekat Hartevelt sekali lagi. Tapi Hartevelt tolak cara baik dan minta diorang ni kekal jadi kawan baik je. Lepas tu, Hartevelt pun duduk dekat meja untuk rakam suara dia baca puisi bahasa Jerman. Bila Hartevelt duduk dekat meja, dia membelakangi Sagawa tau. Jadi Sagawa ni terus pergi ambil senapang, datang rapat dekat belakang Hartevelt dan tembak belakang leher Hartevelt. Tembakan tu dah menyebabkan Hartevelt terus mati dan jatuh ke lantai. Bila dia tengok Hartevelt jatuh dengan penuh darah dekat lantai, Sagawa ni boleh pengsan sebab dia sendiri terkejut dengan apa yang dia dah buat. Kepala bapak dia. Kau memang berniat nak bunuh orang tu, kau boleh buat-buat terkejut pula lah, Nat. Apa sial perangai kau ni?
Bila dia sedar balik dan sedar apa yang dah berlaku, dia tak call polis atau ambulans pun. Part ni yang sial sikit ni. First, dia boleh buat aktiviti seksual dengan mayat Hatterveld. Ni dah kira nekrofilia tau. Dah settle nafsu dia kerat-kerat jasad Hatterveld kepada beberapa bahagian. Yang mentalnya sekarang ni, dia boleh ambil beberapa bahagian, dia masak sial. Dah siap masak, dia boleh makan dengan santai macam tak ada apa je yang berlaku. Baki bahagian jasad Hatterveld tu, dia siap simpan dalam peti ais. Nak buat apa laknat? Nak buat stok. Yang paling celaka dalam semua aktiviti ni, dia siap ambil gambar untuk setiap proses ni. Dia buat aktiviti ni selama 2 hari, bukan pada malam tu je. Bila dah masuk 13 Jun 1981, Sagawa ni dah risau jasad Hatterveld ni mereput. Nanti busuk le rumah dia, sia-sia je kantoi dengan jiran. Jadi dia pergi beli 2 beg pakaian saiz besar dan masukkan saki-baki jasad Hatterveld dekat dalam beg tu. Dan Sagawa pun bawa beg tu pergi ke Bois de Boulogne naik teksi. Bois de Boulogne ni satu taman hutan besar dekat belah barat Paris. Jadi Sagawa plan nak buang dua-dua beg ni dekat dalam tasik area situ. Masa nak naik teksi tu, driver tu tolong angkat beg tu masuk bonet. Driver ni rasa berat gila beg Sagawa ni. Dia pun gurau le dengan Sagawa. Apa yang berat now beg kau ni? Bawa mayat ke? Sagawa terkejut. Tapi dia jawab dengan tenang. Tak ada lah. Beg tu penuh dengan buku-buku je. Bila dah sampai dekat Bois de Boulogne, Sagawa tak larat nak angkut beg tu jauh-jauh sebab berat gila. Dah le taman tu tengah ramai orang. Jadi orang dah duk perhati apa benda ledak Sagawa ni buat. Dia dah rasa takut orang tengok-tengok dia. Dia pun campak je beg tu dekat kawasan Semak Samun terus caw. Beberapa orang awam yang melintas kawasan Semak Samun tu rasa pelik. Beg apa yang budak ni buang? Bila dia orang buka, mayat dah kena kerat mat. Mau kena trauma bai siapa yang buka tu. Orang awam pun report polis dan bagi keterangan yang diorang nampak ada seorang lelaki Asia berbadan kecil bawa beg tu masuk taman tu. Siasatan pihak polis dah sampai ke pemandu teksi yang bawa Sagawa ni. Driver teksi tu pun bagi tahu dia ambil Sagawa ni dekat mana. Akhirnya pasukan polis Paris pun datang serbu dan berjaya menahan Sagawa. Masa pemeriksaan, polis jumpa beberapa baki jasad Hatterveld dekat dalam peti ais, peralatan pembunuhan, gambar-gambar jenayah Sagawa, barang peribadi Hatterveld dan rakaman suara Hatterveld baca puisi Jerman. Yang menariknya kes ni, Sagawa ni tak melawan pun. Dia siap mengaku semua jenayah dia. Sagawa siap cakap dengan polis dia bunuh Hatterveld tu sebab nak makan jasad Hatterveld. Ni dah kira mental teruk punya tau. Tak ada rasa sebersalah ke takut ke, dia boleh tenang je. Lepas dah kena tangkap, Sagawa diletakkan dekat penjara La Santé Paris selama 2 tahun sementara siasatan dan penilaian sekretari dijalankan. 3 orang pakar sekretari Perancis buat kesimpulan yang Sagawa ni mengalami gangguan mental masa dia melakukan jenayah. Jadi dia tak layak untuk melalui perbicaraan biasa sebab dia tak boleh dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari segi jenayah. Secara personal, aku tak berapa setuju dengan undang-undang yang meringankan beban pelaku bila dia ada masalah mental. Mental ke tak mental, jenayah tetap jenayah. Yang mati tetap mati. Bicara je lah dengan kaedah yang sama. Tak adanya kalau orang tu mental, mangsa tu mati dalam keadaan yang menyeronokkan. Sama je, mati juga. Tak payahlah nak cerita perbicaraan yang adil. Habis mangsa yang mati tu adil ke untuk family dia? Pergi mampus korang nak cakap aku apa. Tapi setakat hari ni, aku tak peduli kau mental ke tak, jenayah tetap jenayah. Dah emosi pula Okey, kita sambung cerita. Disebabkan keputusan pakar sekretari Perancis tu, hakim keluarkan keputusan non-lieu yang bermaksud proses perbicaraan takkan diteruskan. Maka Sagawa takkan disabitkan bersalah di atas pembunuhan Hatterveld dekat Perancis. Sagawa cuma dihantar ke institusi sekretari Paul Guillot yang terletak dekat selatan Paris. Bila dapat tahu keputusan mahkamah, family Hatterveld pun mengamuk. Mau tak mengamuk? Kalau aku pun melenting mat. Diorang nak juga Sagawa ni dibicarakan supaya anak diorang dapat keadilan yang sepatutnya. Sayangnya, mahkamah tak layan langsung diorang punya bantahan. Masa dekat hospital gila tu, Sagawa ada buat catatan pasal jenayah dia. Pada tahun 1984, Sagawa dihantar balik ke Jepun sebab kes dia dah kira settle. Pemulangan Sagawa ni pun sedikit sebanyak disebabkan bapak dia upah pasukan peguam yang power untuk bawa anak dia balik. Biasalah, orang kaya banyaklah cara boleh bikin. Aku tak payah explain pun, korang boleh fahamnya. Sampai je dekat Jepun, Sagawa dimasukkan ke Hospital Sekretari Metropolitan Matsuzawa dekat Tokyo. Dekat sini berlakunya kesimpulan yang kontra di mana pakar sekretari Jepun buat kesimpulan yang berbeza dengan pakar sekretari dekat Perancis. Diorang tak jumpa psikosis yang membolehkan Sagawa ni ditahan sebagai pesakit mental. Bagi diorang, motif Sagawa ni disebabkan dorongan seksual yang tak normal dan masalah gangguan personality. Kira Sagawa ni faham je apa yang dia buat, jadi dia boleh dipertanggungjawabkan di atas segala perbuatan dia. Percanggahan keputusan ni yang terus menimbulkan masalah besar. Berdasarkan kanun kesesaan Jepun, warga negara Jepun boleh didakwa mengikut peruntukan undang-undang Jepun bagi
bagi kes pembunuhan yang dilakukan dekat luar negara. Bahasa mudah fahamnya, walaupun dekat Perancis kau selamat, dekat Jepun belum tentu lagi. Dan nak tunjukkan betapa striknya Jepun ni, kalau kau dah kena hukum dekat Perancis sekalipun, kau balik Jepun, kau tetap boleh dikenakan hukuman untuk jenayah yang sama dalam perbicaraan yang berbeza. Cumanya hukuman yang diterima dekat negara tempat berlakunya jenayah tu akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Jepun. Katakanlah dekat Perancis kau dah kena penjara 10 tahun. Balik Jepun kalau ikutkan kau kena penjara 12 tahun. Tapi Mahkamah Jepun tahu kau dah kena penjara 10 tahun dekat Perancis. So mungkin diorang akan ringankan sikit hukuman kau tu. Tak adalah kena hukuman penuh. Berbalik pada cerita Sagawa tadi, Mahkamah Jepun nak dakwa Mamat ni. Tapi pihak berkuasa Perancis tak nak bagi fail siasatan dan bukti lengkap dekat pihak berkuasa Jepun. Kalau tak ada semua ni, macam mana pihak pendakwa raya Jepun nak buka kes? Jadi kes Sagawa ni tak dapat nak dibicarakan dekat Jepun disebabkan dua badan undang-undang dari dua negara yang berbeza gagal nak bekerjasama. Disebabkan pakar sekretari Jepun tak nampak yang Sagawa ni sebagai pesakit mental, maka Sagawa pun dibebaskan dari hospital. Wah, seronok hidup engkau Dah bunuh orang tapi langsung tak kena apa-apa tindakan. Kalau macam gini, aku pun nak. Aku ada juga beberapa orang yang aku tengah aim ni. Lepas dah keluar dari hospital, Sagawa ni bukan menyorok ke berkurung dalam rumah ke apa. Dia boleh gunakan populariti kes dia tu untuk buat duit, Mat. Nampak tak celaka dia ni? Gunakan mangsa dia sendiri untuk buat income lah, Nat. Tak ke menyirap family Hatterveld. Kalau tengok perangai Sagawa ni, dia boleh muncul dekat TV talk show, radio talk show, keluar majalah, surat khabar, buat dokumentari, buat persembahan teater. Selain tu, Sagawa sendiri ada terbitkan autobiografi, novel, esei, manga, penulisan pasal kannibalism dan ulasan pasal kes jenayah yang lain. Wah, engkau tak sedar diri lah, Anat. Engkau tu pun penjenayah, wow. Berdasarkan sumber bacaan aku, dalam 18 ke 20 karya yang telah dihasilkan oleh Sagawa. Selain tu, dia pernah juga jadi penulis review restoran untuk majalah Jepun. Pada tahun 1989, bila pembunuh bersiri yang bernama Tsutomu Miyazaki atau lebih dikenali sebagai Otaku Killer kena tangkap, populariti Sagawa pun naik balik. Media Jepun pergi jemput Sagawa untuk bagi ulasan bagi kes pembunuhan bersiri ni. Macam Sagawa ni pakar penjenayah pula. Apa? Tahun 1992, ada pula produser panggil dia berlakon dalam filem JAV yang bertajuk The Bedroom. Gila betul, diorang ni tunggang populariti Sagawa. Kalau yang mana tak faham atau bawah umur, JAV tu kira filem orang dewasa lah. 18 tahun ke atas je boleh tengok. Kalau tak faham juga, tak payah faham. Tak bermanfaat pun. Berbalik pada Sagawa ni, kalau kita tengokkan beberapa interview dia, langsung tak nampak yang dia menyesal dengan perbuatan dia. Tenang je bercakap. Dia pun pernah mengaku yang fantasi kanibal dia masih wujud, tapi dia tak pernah bunuh atau buat aktiviti kanibal lepas kes Hatterveld. Sagawa pun teruskan kehidupan dia menggunakan populariti yang dia ada sampailah awal abad ke-21. Pada tahun 2005, mak ayah Sagawa meninggal dunia yang menyebabkan kehidupan dia jatuh sikit. Sagawa dilaporkan terpaksa berpindah ke perumahan awam dan bergantung dengan bantuan kebajikan. Pada tahun 2010, nama Sagawa naik lagi ke peringkat antarabangsa bila video yang bertajuk Interview with a Cannibal diterbitkan oleh syarikat media Vice. Segala maklumat dalam interview ni adalah dari perspektif Sagawa, bukan berdasarkan fakta kes. Yang membuatkan video ni famous disebabkan video ni tayangkan gambar-gambar jenayah Sagawa. Dari mana diorang dapat tu tak pastilah kan. Mungkin Sagawa sendiri yang bagi diorang. Pada tahun 2013, Sagawa kena serangan stroke sampai kena bergerak guna kursi roda yang menjadikan pergerakan dia makin terbatas. Masa ni kehidupan dia banyak bergantung pada adik dia, Jun Sagawa, dengan penjaga dia. Pada tahun 2017, filem dokumentari bertajuk Cannibal diterbitkan di mana kehidupan Sagawa dengan adik dia jadi subjek utama. Filem ni dah mencetuskan perdebatan hangat di mana orang ramai mempertikaikan batas di antara dokumentasi jenayah dengan platform perhatian kepada penjenayah. Bahasa mudahnya, orang bising dia ni penjenayah kot. Apa hal kau asyik popularkan dia? Agak-agak le kalau nak tunggang pun. Pada 24 November 2022, isteri Sagawa meninggal dunia akibat pneumonia semasa berumur 73 tahun dekat sebuah hospital dekat Tokyo. Proses pengebumian Sagawa dijalankan secara tertutup. Jadi begitulah kisahnya seorang pembunuh kanibal yang bernama Issei Sagawa. Dia tak pernah kena bicara atau dijatuhkan hukuman di atas pembunuhan Rene Hatterveld. Sebaliknya, dia dapat populariti dan buat income selama bertahun-tahun daripada kes pembunuhan yang dia sendiri buat. Family Hatterveld yang tak pernah dapat apa-apa keadilan decide nak jauhkan diri daripada media. Daripada kes Sagawa ni, kita nampak tentang kelemahan sistem dan kegagalan kerjasama undang-undang antara dua negara. Selain tu, kita boleh nampak yang media ni gagal nak jaga
harga maruah dan sensitiviti family mangsa. Akhir sekali kita boleh nampak keruntuhan batas moral dalam masyarakat sebab diorang boleh anggap penjenayah dan kisah jenayah dia ni sebagai hiburan. Kalau korang jadi family mangsa atau orang yang menonton, korang rasa menyirap tak? Marah tak? Korang boleh tulis segala pandangan, pendapat atau sebarang penambahan atau pembetulan fakta dekat ruangan komen. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa atau tersalah fakta atau penjelasan. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk menonton video aku ni. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.